Alhamdulillah, sebenarnya saya daripada korporat, saya Nabi selama 12 tahun. Tapi semasa kerja dengan saya Nabi tu, parents dah start untuk ternak kambing dan sebagainya. So dari situ start minat untuk ternakan kambing dan sebagainya. So bila berhenti tu jumpa partner dan kita tengok, kalau tanya saya lah kenapa saya start bidang ni, kalau kita tengok sebagai Muslim kita kan, kita nak buat akikah. Jadi yang day kita beli kambing tu dekat orang yang non-Muslim. So saya nampak kenapa lah orang-orang Islam kita, kenapa tak boleh buat benda ni yang korban contohnya akikah ni, sepanjang tahun ni yang konsum tu adalah orang kita sendiri. Daripada situlah kita start, dia kata why not kita sebagai Bumi Putera Aisyah Islam, why not kita try masuk dalam industri ni, at least kita boleh jaga adab ataupun hukum-hukum Islam lah, Allah ni, untuk bila kita meniaga korban untuk akikah dan sebagainya. Itu salah satu detik lah. Yang kedua memang dah minat dah lama dah. So kita tengok industri ni memang industri yang sangat besar. Cuma tak ada lagi golongan Bumi Putera ataupun orang Islam kita ni yang cebur dalam bidang ni dengan sangat serius ataupun sangat fokus lah. Ada ramai orang kita yang meniaga, cuma banyak rakyat jaga kampung dan sebagainya. Saya cuba bawa industri ni kena lebih tinggi. Saya cuba bawa industri ni lebih kepada corporate style supaya saya nampak dalam masa yang sama kita boleh pupuk masyarakat Islam kita ni makan daging sedar. Kalau korang tengok dalam luar ni, for the past 70 years kot, negara kita ni dimomokkan dengan daging kotak. Saya tak nak sebut brand dan sebagainya, tapi kebanyakan orang kita, restoran, even though high class hotel pun, diorang masih konsumen kotak. So kita dalam industri ni, kita cuba nak bagi tahu, why not try lah our local beef ataupun daging tempatan ni, which is memang kukuhnya lembu. Yang daging kotak tu tadi adalah kebau. Kalau you all know, it is kebau lah. So kita try dalam industri ni, kita cuba nak bagi awareness kepentingan ataupun kebaikan daging lembu ni lah. So pada masa yang sama juga, kita cuba yang saya kata tadi, yang untuk akikah dan korban ni, kita boleh jaga dari segi pemakanan, penjagaan dia, pemakanan lembu dan kebau ataupun kambing ni dengan lebih teratur ikut hukum Islam tu sendiri, supaya bila kita jual tu orang-orang kita yang beli tu lebih lebih baik lah. Sebab kita tadi pastikan bila kita buat korban, kita buat akikah, kita kena pastikan kerana korban yang kita beli tu adalah memang halal dan thayyiban, memang terdapat dalam sumber rezeki betul, semua makanan yang betul sebagainya. So bila kita dalam industri ni, kita orang Islam, kita nak make sure benda-benda ni semua in order supaya jualan kita pada umat Islam kita kalau apa lebih baik lah, lebih baik dan ikut hukum Allah. Okey, dekat Kuala Kata Farm ni, insyaAllah ujung tahun ni kita akan start buat training sebenarnya. So training ni kita bukan kisahkan kepada geng-geng peternak ni. Kita nak kisahkan, kita nak nak bersandarkan ataupun nak segmen kita adalah pada orang luar ni. Saya tengok macam seniman kan, ramai yang yang berjaya alhamdulillah seniman. Ada juga yang kurang bernasib baik di hujung-hujung karier. So kita ada buka juga kepada seniman ataupun kepada orang ramai lah untuk belajar cara menternak tu sendiri, sampailah cara menternak sampailah kita bela, pelihara dia, cara nak gemukkan dia. Selepas tu yang paling penting tu adalah kita ada juga satu training tu cara sembelih. Maknanya sembelihan tu dapat tahu daripada jaiz. Selepas pada sembelih tu apa berjadi. So cara potong empat, misalnya kita nak buat prime cut, so kita panggil itu adalah salah satu bidang butchery lah. So kalau tengok peternakan ni bukan sekadar bela je, kita ada satu lagi segmen yang paling besar adalah butcher. Butcher ni gaji dia orang sangat besar. So kita ada juga training untuk itu, untuk supaya orang ramai kat luar tu mungkin yang berminat ataupun tak ada peluang bekerja di tempat lain, so dia boleh datang ke tempat kita untuk dapatkan training tu supaya kita boleh lahirkan ramai-ramai butcher lagi. Sebab apa, dalam industri ni, butcher dalam negara kita ni adalah sangat-sangat rendah ataupun sangat-sangat yang tak dieksplor oleh negara kita sendiri. Contoh saya sendiri, kebanyakan butcher saya adalah 90% adalah bukan warga negara Malaysia tu sendiri, datang daripada Bangladesh ataupun daripada Indonesia. Saya gaji diorang lebih daripada 3,000 sebulan, ada yang 3,000 sebulan, ada yang 4,000 sebulan diorang earn. So why not, saya kata salah satu bidang pekerjaan butcher ni boleh kita bagi peluang kepada rakyat Malaysia, pada orang-orang yang kata apa berminat dan tak ada peluang daripada tempat lain, so boleh join kita training untuk jadi sebagai butcher. Satu tadi sebagai peternak, yang kedua adalah sebagai butcher tadi. So butcher ni lah yang jual-jual perangkat dan sebagainya. Ada insyaAllah training.